Zaman sekarang pelik. Orang biasa nak nampak kaya, beli tu, beli ni. Tapi orang yang betul-betul kaya makin senyap, makin simple. Sebab tu ramai tak tahu kaya sebenarnya tak bising. Ramai orang kerja gaya hidup nampak mewah. Tapi bila you tengok orang yang betul-betul ada duit, pakai biasa asalkan selesa, makan simple, kereta pun tak super fancy. Kenapa? Sebab mereka dah tak kerja nak tunjuk. Mereka fokus nak hidup selesa. Fokus mereka dah berubah. Masa belum ada duit, kejar status. Tapi bila dah ada duit, mereka kejar ketenangan, bukan perhatian. Makin banyak benda, makin banyak beban. Rumah besar, kos besar. Barang banyak, pening kepala. Mereka tahu less is more. Simplicity tu luxury sebenar. Mereka tahu beza nampak kaya dengan jadi kaya. Orang biasa berhutang untuk nampak hebat. Orang kaya potong benda yang tak penting dan simpan duit untuk freedom. Orang kaya tak perlu pengiktirafan. Mereka tak pakai kemewahan untuk dapat respect. Sebab mereka tahu nilai diri datang dari apa yang kita bina, bukan apa yang kita pamer. Dan itu sebab minimalism bukan trend, tapi strategi orang yang dah menang diam-diam.